Okey, sekarang Wawa ada dekat lot parking berhadapan dengan Kudani Jewels, Cawangan, Ipoh. So, nak tanyalah orang-orang Meru, Batu Gajah, Stesen 18, Ipoh. Korang ada tak emas terpakai, emas rosak, emas patah yang korang nak jual? Ada tak? Kalau ada, bawa datang ke Kudani Jewels. Kalau korang tak sempat nak walk in, korang boleh contact nombor yang ada dalam video. Tapi kalau korang sempat, datang ke kedai kami. Dan kalau ada surat pajak gadai, jual kepada kami. Kami beli dengan harga yang tinggi. Kudani Jewels ni merupakan pembeli emas dan juga surat pajak gadai nombor 1 tertinggi di Malaysia. InsyaAllah, berurusan dengan Kudani Jewels ni, urusan dia mestilah patuh syariah, telus dan juga sah di sisi undang-undang. Jadi jangan lupa follow akaun kita orang, share video ni dan juga like. Assalamualaikum.